Kisah ini berlaku pada tahun 90-an. Masa tu Adi masih bersekolah rendah. Satu hari, kecoh satu kelas bila Cikgu Rosnah umumkan ada lawatan sambil belajar ke penjara Pudu. Kawan Adi, si Aloy, beria-ia ajak pergi sebab dengar cerita bilik gantung kat sana seram. Adi minta izin mak ayah. Dengan yuran cuma RM5 dan duit belanja RM11, Adi pun join sekaki. Dia siap bawa kamera Kodak pemberian ibu, konon nak tangkap gambar kenang-kenangan. Sampai di penjara Pudu, rombongan mereka dibawa melawat menara pemerhati dan sel-sel penjara. Masa lalu di satu koridor tu, Adi rasa tak sedap hati. Tiba-tiba, duit shilling 30 sen dalam kocek Adi jatuh bergolek ke belakang. Adi berhenti sekejap nak kutip duit tu. Bila dia angkat kepala je, kosong. Semua kawan-kawan dan cikgu dah hilang dari pandangan, seolah-olah ditelan kabus. Suasana jadi sunyi sepi. Bulu roma Adi terus meremang. Dia rasa ada banyak mata sedang memerhatikan dia dari setiap sudut penjara tu. Tengah panik tu, tiba-tiba bahu Adi ditepuk dari belakang. Pap! Adi toleh. Ada seorang pengawal keselamatan, name tag dia tertulis N. Azmi. Adik, kenapa lambat? Kawan-kawan dah kat depan, cepat kejar, kata pakcik tu sambil senyum. Adi lega, dia ucap terima kasih dan terus berlari ke depan mendapatkan kumpulan dia. Bila jumpa Aloy, Adi toleh belakang nak tunjuk pakcik tadi. Tu pakcik Gak yang bagi tahu aku. Tapi bila Adi tengok betul-betul, darah dia berderau. Terapung, dia tak ada kaki. Adi dan Aloy terus lari rapat dengan Cikgu Rosnah. Cikgu marah sebab dorang main-main. Mereka teruskan lawatan ke kawasan lokap. Adi yang gatal tangan ni pergi jenguk satu sel gelap ni. Allahu Akbar! Adi terkejut sampai jatuh teruduk. Dalam sel tu ada banduan tengah duduk merenung dia. Tapi bila tengok kali kedua, rupa-rupanya patung pameran je. Dia tak perasan patung tu macam tersenyum sinis bila flash kamera menyala. Kemuncak lawatan adalah bilik gantung. Masuk je situ, Adi rasa sejuk lain macam. Telinga dia mula dengar bunyi pelik. Bunyi macam orang tengah dicekik dan nyawa-nyawa ikan. Padahal bilik tu senyap sunyi. Tiba-tiba, mata Adi terpandang satu sudut gelap sebelah tali gantung. Ada satu wajah pucat sedang tersenyum lebar sampai ke telinga, memandang tepat ke arah Adi. Tanpa fikir panjang, Adi tekan shutter kamera. Klik. Wajah tu terus hilang. Cikgu Rosnah perasan Adi ambil gambar, terus dirampas kamera. Dah cakap kan jangan ambil gambar kat sini, marah cikgu. Mungkin cikgu pun nampak benda tu.